Hari ni kita buat apa Doktor? Okey, hari ini kita panggil kita program ziarah. Kita akan satu ni orang di kampung Sendayan ni. Ada yang tak sihat, ada yang terlantar, ada yang memerlukan lah. Jadi kita ziarah. Sepatutnya biasa kalau saya buat program ziarah, kita akan panggil ziarah doktor rakyat. Kita akan buat check up kesihatan dan sebagainya. Macam mana tarik pengundi muda? Calon tu kena orang muda lah. Tapi saya tahulah kalau orang muda nak undi atuk-atuk, saya tak pasti tu. Tapi antara sebab kita letak calon muda di rantau ni adalah untuk, kalau boleh kita bercakap tu selain orang muda. Kedua, tentang pembelajaran. Sekarang ni, ya ramai ada yang masuk universiti, tapi alhamdulillah kerajaan tetap fokus pada TVET. Sebab tak semua orang suka teori. Dan selain daripada itu adalah hobi. Hobi anak muda sekarang macam-macam. Ada e-sports, main game ML dan sebagainya. Suka running, hiking dan sebagainya. Itu kita kena santuni. Kita panggil kelab-kelab untuk hobi ni lah. Macam kelab pemotoran, kelab hiking, kelab running. Itu kita akan cuba sebaik mungkin untuk anjurkan secara berkala di rantau dan juga Senayan. Specifically di rantau ni lah.